Biar betik. Tahun 2025 dah berlalu. Hanya tinggal kenangan. Macam-macam fakta pelik dan unik pasal binatang dan tempat yang kami dah bawa pada hampa semua tahun lepas. Hak video-video lawak bodoh pun ada. Ada juga yang ambil inspirasi dari beberapa YouTuber yang dah berjaya. Maklumlah, kami ni orang baru dalam industri ni. Duk cari lagi hala tuju kami. Tahun 2025 ni memang tahun kami bermula dari kosong. Jadi kali ni kami buat kompilasi 10 video terbaik yang Biar Betik pernah buat sepanjang tahun 2025. Ikut bilangan views lah. So enjoy. Sekadar video ulangan lah. Jangan lupa like dan share lah noh. Dan subscribe kalau hampa baru jumpa channel ni. Selamat tahun baru geng. Biar betik. Nampak macam dinosaur tapi sebenarnya kura-kura. Ini ialah alligator snapping turtle. Turut dikenali sebagai Microchelis teminski. Kura-kura ni mampu mencapai berat sehingga 113 kg. Terbesar pernah direkodkan. Leher dia pendek saja. Tak boleh melonjak keluar sekelip mata atau toleh kiri kanan untuk tangkap mangsa. Sebiji macam babi. Walaupun tak lincah macam common snapping turtle, kura-kura ni ada gigitan yang jauh lebih kuat. Dianggarkan sehingga 1000 PSI. Push, memang kuat nak haram. Kalau kena tokak tu, hilang. Mana? Dia ni jenis suka duduk dekat dasar sungai. Senyap je tunggu makanan lalu. Dia tak ligan mangsa, tapi hanya dengan mulut terbuka, nganga tanpa bergerak. Dia gerakkan lidah dia yang rupa macam cacing. Ikan nampak terus macam kena pukau. Terus masuk dalam perangkap. Zerak! Terus jadi santapan. Dia menyorok untuk menyorok. Biar betik. Hampa pernah tengok tak filem 6 Jahanam? Ni kisah 6 Jahanam dunia haiwan. Ini ialah Mapogo 6, sekumpulan 6 ekor singa jantan yang paling ganas dalam sejarah Afrika. Pada tahun 2006, 6 ekor singa jantan ni dihalau keluar daripada perai mereka. Perai tu kumpulan yang biasanya ada singa-singa jantan dan betina yang hidup sama-sama. Memang lumrah alam lah, bila singa jantan dah matang, mereka kena bina perai mereka masing-masing dan beranak pinak dengan singa-singa betina lain. Tapi mereka ni pikok lain. Mereka tak cari betina, tapi mereka cari kuasa. Depa buat kumpulan baru. Tujuan depa bukan nak tambah zuriat, tapi untuk buang tebiat. Depa dilanggar habis masuk kawasan semua binatang lain. Depa buru habis apa saja binatang yang depa jumpa. Bukan sebab lapar, tapi sebab nak tunjuk kuat. Singa-singa lain pun depa tibai nah. Sampai lebih 100 ekor tumbang dalam setahun. Memang power no haram. Biar betik. 5 burung dengan suara bunyian paling menyeramkan. Bayangkan, anda sedang berada di dalam hutan di waktu malam. Sedang seronok menikmati suasana berkemping. Tiba-tiba anda terdengar bunyi-bunyi ini. Mahu tak gelabah ketika itu. Lagi-lagi bunyi yang kelima tu. Burung kiwi. Burung kasawari. Burung syubil. Burung Australian bustard. Burung lyrebird. Seram kan bunyi-bunyi burung ini? Apa pendapat anda? Kongsikan di ruang komen. Biar betik. Pernah ada pengalaman macam abang polis ni? Tengah-tengah meronda, tiba-tiba Nope. Terus celapak lari. Ini bukan suara hantu raya, tapi suara si puma. Turut dikenali sebagai kogar atau singa gunung. Kalau nama saintifik dia, puma konkolor. Tapi jangan terkejut nah, puma bukan singa. Bukan juga harimau. Tapi dikelaskan dalam keluarga kucing kecil. Sekali dengan cheetah, lynx dan big boss si Oyen. Puma ni berasal dari Kanada sampai ke Amerika Selatan. Dia ni pandai pajak bukit dan boleh lompat setinggi 5 meter. Dia pun lari laju no haram sampai boleh cecah 80 km sejam sekali daripada darah. Suara dia pun lain. Dia tak mengaum macam singa, tapi bunyi macam kucing. Tapi bukan kucing biasa lah. Suara macam kucing tengah menggatai. Tapi kalau dia marah, keluar suara jebalang.
Mangsa dia mudah. Semua benda bergerak dan tibai. Rusa, arnab, monyet semua dalam menu dia. Binatang peliharaan macam anjing dan kucing pun dia sapu. Pantang lepas. Biar betik. Kalau cerita bab laju, memang tak boleh lawan si Oye ni. Dia ni kalau pederah tu dia menyerit dia pi. Ini ialah cheetah, haiwan paling laju atas darat. Nama saintifik dia Achinonyx jubatus. Laju dia bukan biasa-biasa nah. Dalam masa 3 saat saja, dia boleh pergi dari 0 sampai 100 km sejam. Dah macam superbike. Badan dia ada reka khas untuk kelajuan. Kaki panjang, badan ringan dan berbentuk aerodinamik. Ekor panjang dia tu guna masa dia kona waktu ligan mangsa. Tapi cheetah ni tak boleh maintain kelajuan dia dalam 20 hingga 30 saat saja. Lepas tu terus semput. Badan dia overheat. Yalah, berada tak guna coolant. Memang temperature shoot naik terus lah. Dia ni kalau bak pecut memang power no harap. Tapi kalau maraton, cheetah ni tak mengaum macam singa atau harimau, tapi lebih kepada mengiau macam kucing. Kadang-kadang dia bersiul macam burung. Nah, terus hilang aura macho. Biar betik. Jepun pernah cuba kawal populasi ular berbisa, tapi lain pula jadinya. Ini ialah Amami Oshima, pulau kat selatan Jepun, dekat-dekat dengan Okinawa. Kat sinilah tinggal salah satu ular paling berbisa Jepun, iaitu ular habu, juga dikenali sebagai Protobosrops flavoviridis. Bisa dia sangat kuat, boleh menyebabkan bengkak yang teruk, pendarahan dalaman, malah ada kes maut. Ular ni tak ada pemangsa, jadi populasi dia memang tinggi gila. Demi keselamatan penduduk pulau dan haiwan endemik lain, populasi ular habu perlu dikawal. Meeting akhirnya depa buat keputusan gila. Pada tahun 1979, Jepun hantar tentera pemusnah ular. Bukan tentera Jepun, tapi tentera Jebon. 30 ekor mongoose atau cepelai yang dibawa dari India dilepaskan. Kononnya nak kasih settle ular habu tu. Tapi benda tak ikut skrip. Cepelai aktif siang, ular habu pula aktif malam. Tak pernah bertembung weh. Memang tak ada jodoh. Plan asal nak basmi ular habu. Last binatang lain yang jadi mangsa. Arnab Amami, burung, katak semua jadi menu si Jebon. Populasi cepelai pula mencadak naik pada awal 2000-an. Dah lebih 10,000 ekor. Masalah bertambah 2 kali ganda. Akhirnya Jepun terpaksa tubuhkan pasukan khas Amami Mongoose Busters. Beribu perangkap kamera sana sini, siap ada anjing pengesan. Selepas 14 tahun beroperasi, pada September 2024, Jepun umumkan pulau tu dah bebas dari cepelai. Jepun akhirnya merdeka dari Jebon. Biar betik. Hampa pernah tengok biawak kan? Dalam sungai dekat kampung, kadang-kadang dalam parit kat bandar. Tapi bayangkan, bewak tu lagi besar dari orang dewasa. Ini ialah bewak komodo, tapi terkenal dengan gelaran Komodo Dragon. Nama saintifik dia Varanus komodoensis. Ia ialah bewak terbesar di dunia. Bewak ni hanya boleh dijumpai di sesetengah pulau di Indonesia, terutamanya Pulau Komodo. Panjang dia boleh pergi sampai 3 meter, berat dekat 90 kilo. Memang besar, not haram. Bewak ni makan apa saja yang dia nampak, dari binatang-binatang kecil macam tikus sampailah besar macam kerbau. Semua ada tibai. Bukan biasa-biasa nah, manusia pun dalam menu dia tau. Biawak ni ada lebih kurang 60 batang gigi, tajam melengkung ke belakang. Direka khas untuk cari isi mangsa. Dah tu ayak liok dia berbisa pula, penuh bakteria dan racun yang boleh lumpuhkan mangsa. Kalau dah kena tokak tu memang tak ada harapan lah kalau tak ada bantuan orang lain. Woi, lagi santai kawan. Biar betik. Sekali tengok macam kobra, tapi sebenarnya bukan. Ini dia si ringcalc. Nama saintifik dia Hemakatus hemakatus. Turut dikenali sebagai ringneck spitting cobra. Walau dipanggil kobra, sebenarnya dia ni tak ada kaitan langsung. Dia bukan dari jenis naja macam kobra lain. Ular ni tinggal kat dataran tinggi dan tanah panas rumput di Afrika Selatan, Eswatini, Lesotho serta sebahagian wilayah Zimbabwe. Panjang dia lebih kurang 1 meter saja, tapi badan dia tegap dengan sisik bertulang. Dia aktif waktu siang dan biasanya makan haiwan kecil macam katak, cicak dan tikus. Kalau kena kacau pemangsa, dia akan kembarkan leher sebiji macam kobra, dan lepas tu sembur bisa dia keluar dari mulut. 3 meter weh dia punya jarak semburan. Memang jauh, not haram. Bisa ringkal ni kurang sikit saja bahaya dari bisa kobra. Kalau tak menjadi, dia akan pura-pura mati. Aku mati dalam iman. Keras kat situ beberapa jam. Wush, memang calon pelakon terbaik. Biar betik. Ini bunyi-bunyi paling unik dalam keluarga kucing. Kucing karakal, harimau dahan atau clouded leopard, cheetah,
Puma. Lynx. Harimau bintang atau leopard. Harimau bintang salji atau snow leopard. Jaguar. Harimau belang. Singa. Dan Oyen. Yang mana satu kegemaran hampa? Kongsikan di ruang komen. Biar betik. Lebah dengan tebuan kalau nampak burung ni memang terus pasrah. Tu dia, Maida. Ini ialah honey buzzard. Kalau dalam bahasa tempatan, kita panggil dia burung helang lebah. Satu-satunya burung dari kategori raptor yang daya dia fokus pada sarang lebah dan tebuan. Honey buzzard ni makan semua isi sarang, dari larva, pupa sampai ke lebah atau tebuan dewasa. Wush, habis satu keturunan dia tibai. Malah dia satu-satunya haiwan yang berani makan tebuan gegasi Asia. Tebuan paling bahaya di dunia. Bukan biasa-biasa nah. Kalau kena ketik dengan tebuan ni secara berjemaah, memang terus menghadap ilahi. Tapi untuk honey buzzard, langsung tak ada masalah. Badan dia memang khas untuk lingkupkan sarang tebuan dan lebah. Burung ni ada bulu keras yang lebat dan bersusun kerap macam sisik, dengan kulit tebal terutamanya dekat muka dan tengkuk dia. Memang kebal no haram lah dengan sengat lebah dengan tebuan. Kalau dia dah kenyang, dia akan rembat sarang tu sikit, bawa balik ke sarang dia. Beda jamu anak-anak nanti. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.